Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpah kurnia dan izinnya. Hari ini pembadangan kami dapat dilaksanakan pada hari ini. Saya, Nurul Aina Tasha binti Rofli, memegang kad matrik 084497. Pada hari ini, saya bersama lagi 5 rakan saya akan membentangkan video pembentangan kami bagi poster untuk subjek fiqh ibadat, iaitu kod khusus kami NPU 23032 yang bertajuk keutamaan ibadah berbanding kesibukan duniawi, iaitu isu penangguhan solat oleh pelajar universiti. Tujuan pembentangan ini diadakan adalah untuk menerangkan secara ringkas berkaitan pengenalan kajian, objektif kajian, dapatan kajian serta kesimpulan yang terdapat dalam poster ini. Diharapkan pembentangan kami pada hari ini dapat memberi kefahaman secara jelas serta memberi pengetahuan berkaitan amalan fiqh ibadat dalam kehidupan seharian. Nama saya Rosnia Atira binti Nazir, memegang nombor matrik 084397. Jadi saya akan menerangkan tentang pengenalan mengenai poster ini. Bagaimana yang kita semua tahu, solat ini dia merupakan tiang agama dan merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak nanti. Jadi ini menunjukkan bahawa solat ini dia bukan kadar rutin harian kita, tetapi ia merupakan tanggungjawab besar dan suatu kewajipan terhadap seseorang Muslim. Apabila kita melangkah ke alam universiti ini, kita akan menghadapi pelbagai cabaran, masalah, rintangan dan perubahan dalam kehidupan seharian dengan jadual kuliah yang padat, banyak assignment, pemeriksaan dan sebagainya yang menyebabkan seringkali mereka meninggalkan ibadah, terutama solat. Jadi pengenalan ini menegaskan bahawa solat ini perlulah menjadi prioriti utama dalam kehidupan seharian. Jadi itu sahaja dari saya. Nama saya Munawirah binti Ahmad Ansor. Nombor matrik saya 085359. So saya akan teruskan dengan objektif kajian. Objektif kajian ada dua. Yang pertama ialah mengenal pasti punca-punca pelajar muslim menangguhkan ibadah seperti solat dan mandi wajib, terutamanya apabila berhadapan dengan kesibukan akademik. Objektif yang kedua ialah menilai tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengutamakan ibadah walaupun berada dalam jadual kuliah yang padat. Jadi melalui dua objektif ni kajian ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang cabaran sebenar pelajar dalam membahagikan tanggungjawab akademik dan juga ibadah. Itu saja. Nama saya Najha binti Syamsul Izam. Nombor matrik 084794. Baiklah, bahagian saya adalah dapatan kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan sebanyak 36 orang yang disoal sindik. 30 daripada mereka adalah perempuan dan 6 daripada mereka adalah lelaki. Majoriti menunjukkan bahawa kesibukan waktu kuliah yang padat tidak menjadi alasan untuk menangguhkan solat. Ini kerana mereka tetap solat walaupun sibuk. Peranan penting adalah disiplin diri dan kesedaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adika Umairah binti Sabri, nombor matrik 085726. Okey, kita sambung dengan seterusnya dapatan kajian yang kedua. Dapatan kajian yang kedua menerangkan tentang kesedaran agama memang wujud dalam diri pelajar tetapi masih belum mendalam. Kajian mendapati pelajar sedar bahawa meninggalkan solat atau mandi wajib adalah suatu kesalahan dan itu menunjukkan mereka tahu asas agama tapi belum menghayatinya sepenuhnya. Namun begitu, pelajar juga berusaha untuk memperbaiki diri dengan beberapa cara seperti berdoa, meminta rakan, mengingatkan dan membuat jadual solat untuk mengekalkan ibadah yang sejajar dengan objektif kedua, iaitu menilai tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengutamakan ibadah di tengah kesibukan. Semua usaha ini menunjukkan pelajar sedar kepentingan ibadah walaupun sibuk dengan pelajaran. Oleh itu, dapatan ini selari dengan objektif kajian. Pelajar tahu ibadah itu penting, sedar kesalahan menangguh solat dan sedang berusaha memperbaiki diri walaupun jadual pelajar padat.
Nama saya Aizofia binti Muhammad Ilyas. Nombor metrik saya ialah 085626. Baik, hari ini saya akan membentangkan kesimpulan daripada kajian yang menarik tentang cabaran yang dihadapi oleh pelajar universiti dalam menunaikan ibadah, khususnya solat. Kajian ini mendapati bahawa walaupun kebanyakan pelajar sedar tentang betapa pentingnya solat dan mandi wajib, mereka sering bergelut untuk melaksanakannya dengan konsisten. Mengapa? Kerana jadual akademik yang padat dan kurang disiplin diri. Cuba bayangkan, kelas, tugasan, aktiviti kurikulum dan kehidupan sosial. Semua ini bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Namun kajian ini juga menekankan bahawa menunaikan ibadah fardu adalah tanggungjawab peribadi. Menangguhkannya mungkin mencerminkan pemahaman agama yang kurang mendalam. Bukan bermakna kita tidak beriman, tetapi mungkin kurang menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Jadi, apakah penyelesaiannya? Kajian ini mencadangkan beberapa strategi yang berkesan seperti menguruskan masa dengan baik, sentiasa berdoa dan mendapatkan sokongan daripada rakan-rakan yang positif. Strategi ini membantu kita untuk kekal fokus dan menunaikan solat tepat pada waktunya. Kesimpulannya, menyeimbangkan tuntutan akademik dan ibadah adalah kunci untuk mendapatkan keberkatan dalam menuntut ilmu untuk membentuk disiplin diri yang kukuh. Dengan kata lain, apabila kita mengutamakan kedua-duanya, kita bukan sahaja menjadi pelajar yang cemerlang, tetapi juga individu yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Sekian, terima kasih. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.